Umur sudah lebih 40 tahun, tapi simpanan ala-ala kadar sahaja. Jika anda tergolong dalam golongan ini, boleh tonton video ini sampai habis sebab saya nak kongsikan teknik terbaik untuk anda ada simpanan yang kukuh sebelum anda bersara. Kebiasaannya, mereka yang berumur 40 tahun dan ke atas telah ada pekerjaan yang stabil. Tapi masalah terbesar mereka adalah hutang, komitmen bulanan yang tinggi. Jadi, perkara pertama yang anda perlu buat adalah kaji semula perbelanjaan bulanan anda. Cuba hidup di bawah kemampuan dan ajak suami atau isteri untuk sama-sama bantu tambahkan simpanan. Jadi, untuk mulakan simpanan, anda boleh target menyimpan dalam bentuk emas dan dapatkan 100 gram emas yang pertama menggunakan kaedah akaun emas GAP, Gold Accumulation Program. Anda boleh simpan sebanyak 3 gram sebulan selama 36 bulan ataupun 3 tahun. Atau anda boleh bahagikan antara suami 1.5 gram dan isteri 1.5 gram sebulan. Bila sudah capai 100 gram yang pertama, ulang cara yang sama sehingga anda berjaya. Sekurang-kurangnya capai 1 kilogram satu keluarga sebelum anda bersara. Bersedia untuk mulakan simpanan emas hari ini di Public Gold? Boleh tekan borang sign up di profil saya. Saya akan guide dan bantu anda mulakan simpanan emas hari ini di Public Gold. Jom simpan emas untuk dana persaraan.